apa yang pernah kita rasa duduk dengan ulama itu yang paling memberi ketenangan. Cari guru yang benar, guru yang jelas. Nangis ni bukan kerana dunia, tetapi nangis kerana rasa diri pendosa, rasa diri nak bertaubat, menjadi orang yang benar. Kita kena cari ulama yang benar. Orang-orang yang hadir tu nangis, ada yang pingsan menangis. Jadi kita tak pernah tengok keadaan macam tu. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam episod kita yang terbaru, iaitu dalam podcast Nana Bermakna bagi Dia Ramli. Kali ini kita datangkan tetamu kita yang sangat istimewa, tetamu yang sangat-sangat terkenal dalam majlis-majlis selawat, majlis-majlis maulid yang kita bawakan khas dari Ampang tadi ya, Habib. Dari Ampang. Jadi insyaAllah perkongsian pada malam ni santai bersahaja. Korang yang komen, mungkin ada yang komen, buatlah background research dulu, like macam takkanlah itu pun tak kenal, takkan ini tak tahu, itu tak tahu. Memanglah sebab kita nak berkenalan kat sini. Jangan marah. Kadang ada yang marah, Habib. Itu jemput guest macam ni tapi kau tak kenal guest. Sabar, jangan marah. Kita nak berkenalan kat sini. InsyaAllah hari ni kita berkenalan dan banyak manfaat dan perkongsian daripada tetamu kita yang hebat hari ni, insyaAllah. So tetamu kita ini yang sangat saya muliakan, Al-Fadil dan Habib Nail bin Tahir. Apa khabar, Habib? Sihat? Alhamdulillah sihat. Macam mana perjalanan ke sini tadi, okey? Alhamdulillah. Semuanya diatur oleh Allah yang terbaik. Moga-moga insya-Allah pertemuan ini juga membawa manfaat dan barakah kepada umat. InsyaAllah, amin. Habib doakan saya lah, mudah-mudahan podcast ni menjadi asbab hidayah seluruh alam, insyaAllah. Amin. Sebab ramai sangat dia suka perkongsian. Rupanya, Habib, selama saya menceburkan diri dalam dunia konten ni since 2019, orang kata manusia dah jauh, manusia dah tak nak pada agama, manusia dah tak nak kenal kepada Allah kan. Tapi ramai sebenarnya yang dahaga tentang agama. Ramai yang mahukan sangat-sangat ilmu agama. Dan sebab itulah podcast kita dapat sambutan, even konten-konten saya di social media pun kebanyakannya anak muda yang sangat-sangat dahagakan ilmu agama. Jadi Habib, tadi Habib ada program di mana? Tak ada, cuma ada urusan saya di office kita. Tak apa ke kalau saya panggil Habib ke panggil Ustaz Boleh ke? ikut panggil Habib. Kebiasaan orang selalu panggil Habib. Okey, macam mana perjalanan Habib tadi di sini? Ada halangan, ada rintangan? Tak ada, Alhamdulillah. Ni pun tapi first time lah kita baru buat podcast ni. Selalu duk tengok orang buat podcast. Tapi tak pernah lagi lah, pernah masuk pun dalam TV dan sebagainya. Cuma podcast tu tak pernah lagi lah. Habib first time podcast? First time. Okay, interesting. First time. Sebelum ni tak pernah pergi mana-mana podcast? Pernah rakaman macam dekat TV Hijrah apa. Okay. Tapi podcast macam ni tak pernah lagi. InsyaAllah, Habib. Mudah-mudahan yang pertama ni akan menjadi asbab hidayah seluruh alam dan seluruh umat. InsyaAllah. Yang terbaik lah, insyaAllah. Jadi, Habib, boleh perkenalkan diri, Habib. Mungkin ramai yang nak tahu tentang Habib. Mungkin ramai selama ni pernah tengok, pernah nampak, dan mungkin diorang nak selami lebih dalam lagi tentang kehidupan Habib. Habib Nail. Taib nama Nail. Nail. Said Nail bin Ali bin Tahir. Jadi saya lahir di Malaysia sini, di Pulau Pinang. Okey. Asal daripada Pulau Pinang. Ayah saya berasal daripada Singapura. Dan ibu saya berasal daripada Kedah. Panjang sikit lah kalau nak bagi tahu satu persatu. Jadi saya membesar di beberapa tempat lah. Sempat membesar sekejap di Pulau Pinang, sempat membesar sekejap di Kedah, sempat membesar sekejap juga di Singapura, di Brunei. Juga. Saya punya ayah berasal daripada Singapura. Datuk saya berasal daripada Singapura. Moyang saya datang daripada Yaman, daripada Hadramaut. Jadi daripada Hadramaut, Yaman, berhijrah pergi ke Singapura. Dan ramai waktu tu, zaman dahulu ramai daripada para habaib, para ulama-ulama daripada Hadramaut, Yaman. Mereka datang ke Singapura, kebanyakan mereka berdakwah dan juga berniaga di Singapura. Termasuk atuk saya tu, Datuk, kita panggil kadang Habib ataupun kadang panggil Ustaz Said Ibrahim bin Tahir. Secara kesimpulannya, datuk saya ni berasal daripada Singapura, meninggal di Brunei. Meninggal di Brunei Darussalam. Suatu saya sempat duduk di Brunei kerana ayah saya pun mengajar di Brunei. Tapi alhamdulillah, maksudnya kita membesar dengan daerah orang yang berilmu. Ayah saya ke arah agama
datuk saya ke arah agama, moyang saya ke arah agama, semuanya satu persatu lah sampai ke atas. Habib pernah duduk di Yaman? Setelah sekolah rendah saya pergi ke Yaman. Berapa lama Habib duduk di Yaman? Lebih kurang 6 hingga 7 tahun lah lebih kurang. Mana di Hadramaut tu lah? Di Hadramaut di Yaman. Mana berguru dengan ni lah Habib Omar. Habib Omar bin Hafiz. InsyaAllah. Jadi selama 6 hingga 7 tahun di sana 6 hingga 7 tahun di sana. Macam mana selama 6 dan 7 tahun di sana dapat membentuk kepribadian Habib Nail? Tak adalah kepribadian apa pun lah. Cuma kita yang saya banyak belajar juga daripada ayah dan datuk saya juga sendiri. Pasal datuk saya Al-Habib Ibrahim bin Tahir ni, beliau adalah merupakan guru di Madrasah Al-Junaid. Kalau kita tahu dulu kat Malaysia Nusantara kita ni, Madrasah Al-Junaid ni di Singapura. Madrasah Al-Junaid ini adalah merupakan salah satu madrasah yang lama, yang keluar daripadanya ramai para alim ulama Madrasah Al-Junaid. Jadi datuk saya dahulu waktu mengajar di Madrasah Al-Junaid, termasuk anak-anak murid kat Malaysia sini pun ada dulu-dululah. Kalau kita pernah dengar, mungkin orang-orang penonton pernah dengar, Tan Sri Abdul Qadir. Tan Sri Abdul Qadir ni adalah merupakan mufti wilayah yang ketiga. Mufti wilayah dulu yang ketiga, Abdul Qadir Talib. Lepas tu ada lagi Syekh Abdul Qadir Hasan, mufti wilayah mufti Sarawak yang kedua. Lepas tu Syekh Abdullah Basmeh, kalau kita pernah dengar Syekh Abdullah Basmeh ni yang karang tafsir Pimpinan Ar-Rahman, tafsir kebangsaan dahulu. Juga kalau yang paling terkenal orang selalu dengar Syekh Ustaz Datuk Hasan Azhari. Itu juga termasuk anak murid datuk saya Habib Ibrahim dulu waktu mengajar di Madrasah Al-Junaid. Jadi Madrasah Al-Junaid ni dahulu tempat sebelum orang nak pergi belajar Mesir, semua orang belajar di Madrasah Al-Junaid lah kebanyakannya dulu di situ. Jadi Habib Ibrahim ini waktu saya di kecil-kecil dulu, waktu duduk kat Brunei, ayah saya pun ke arah agama juga, sampai belajar kat Libya lah segala macam, belajar agama. Memang takhasus mereka ni bahasa Arab. Waktu di Brunei itu ada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid dekat sana. Jadi saya rasa banyak yang memberi pengaruh kepada saya daripada kecil tu ayah dan juga datuk saya, dan suasana duduk bersama para ulama. Jadi yang paling sampai sekarang saya rasa, saya masih ingat umur saya mungkin baru 6 tahun, 7 tahun. Tetapi sampai sekarang masih tak boleh nak lupa keadaan yang pernah saya hadir majlis-majlis maulid, majlis bacaan maulid Daibai dan sebagainya di Brunei yang dipimpin oleh datuk saya Habib Ibrahim bin Tahir ni. Dulu pernah dihadir juga salah satu tok guru daripada Malaysia, Tok Guru Aziz Hanafi, kalau pernah dengar. Guru Aziz Hanafi pernah hadir majlis kerana beliau pernah di Brunei. Jadi ramai ulama yang hadir setiap bulan majlis. Jadi kita membesar dalam keadaan, walaupun kita tak berapa faham apa-apa sangat, kadang-kadang mereka bercakap bahasa Arab, tetapi dengan melihat wajah mereka, duduk bersama mereka, itu memberi impact. Sehingga waktu saya dah belajar di Hadramaut beberapa waktu, saya sempat balik ke Malaysia, sempatlah ambil SPM lah, macam-macam lah, college itu segala macam. Cuma hati tu ke arah sana, ke arah agama, ke arah ni. Sehinggalah saya apabila duduk dengan Habib Omar, belajar bahasa Arab, belajar agama, memberi impact yang begitu besar lah dalam kehidupan saya. Baru saya nampak clear picture. Kalau dulu waktu kecil-kecil tu kita lebih rasa tenang duduk dengan ulama. Jadi bila pergi ke arah dunia ke apa ke, kita rasa apa yang pernah kita rasa duduk dengan ulama itu yang paling memberi ketenangan. Jadi bila saya duduk dekat Hadramaut, bila duduk dengan Habib Omar ni, baru saya faham apa sebetulnya yang membuatkan kita rasa tenang. Apa nasihat Habib Umar yang paling Habib ingat? Habib Omar bin Hafiz ni adalah merupakan seorang guru. Tidak asing lagi lah kalau Malaysia orang tahu sekarang ni. Beliau ni kira salah satu dunia lah tahu Habib Omar ni. Beliau tahun lepas ke 2 tahun lepas sampai masuk dalam tokoh paling berpengaruh di dunia. Habib Omar bin Hafiz ni. Kalau kita tahu Habib Omar bin Hafiz ini, beliau kalau ikutkan asal Hadramaut ni sebuah kampung. Tarim ni kira macam bukan tempat moden. Kalau kita pergi Tarim ni macam seolah-olah kita pergi back 300-400 tahun dahulu lah. Internet pun tak berapa ada. Sekarang ni baru start. Waktu saya belajar dulu, internet pun semua tak berapa nak ada. Jalan pun kadang-kadang masih ada yang ada tar, ada yang tak ada tar. Rumah-rumah pun daripada tanah dan sebagainya. Jadi dalam situasi kampung macam tu, keadaan tu sahaja dah memberikan impact
di dalam kita belajar kat sana. Pasal kita datang, selalunya kita nak belajar, kita nak pergi tempat-tempat yang mewah. Kita pergi tempat perkampungan, seolah-olah macam kita pergi zaman-zaman dulu lah. Sangat mujahadah Santai. Mujahadah lah kira kalau kat sana. Makanan pun bukan makanan selera kita kan. Malaysia makanan macam-macam jenis makanan. Kalau kat sana makanan semua simple-simple. Tetapi selama kalau nak ungkapkan dalam beberapa perkataan sahaja, tak boleh nak terungkap lah apa yang saya rasa selama duduk dengan Habib Omar beberapa tahun tu. Tak boleh nak diungkap lah apa yang kita rasa daripada ilmu, daripada nasihat-nasihat yang saya rasa tak akan pernah rasa cukup. Tak akan pernah rasa cukup. Bahkan saya sebetulnya waktu belajar di Hadramaut ni, waktu kecil-kecil dulu saya pergi 4 tahun saja. Lepas tu saya balik, saya sempat belajar di universiti, saya sempat ambil diploma, saya sempat kerja. Lepas tu saya patah balik. Bila patah balik sekali lagi tu, Habib Omar yang tak bagi balik. Habib Omar kita suruh duduk, dia tanyalah perkembangan macam mana dan sebagainya. Lepas tu salah satu yang membuatkan saya terkejut tu bila beliau tanya macam mana perkembangan dakwah, dah start dakwah ke tak. Saya tak dakwah waktu tu. Bila balik tu kita macam biasalah budak-budak Malaysia kan, pergi belajar kat luar negara, balik ambil SPM lah itu ini dan sebagainya. Jadi bila saya balik belajar, kerja dan sebagainya, tak terfikirlah nak dakwah tu. Kan? Jadi bila sampai ke sana Habib Omar tanya tentang dakwah, jadi terkejut. Bila beliau tanya macam tu, saya tak pernah terfikir pun nak dakwah. Betul duduk kat sini setahun, belajar betul-betul, balik dakwah kata. Masya-Allah. Jadi saya pun duduk dekat situ, duduk kat rumah Habib Omar sendiri. Duduk kat rumah Habib Omar. Alhamdulillah ambillah takhasus dalam bidang dakwah, belajar dakwah dan sebagainya. Saya duduk hampir lebih kurang 2 tahun. Dengan Habib Omar. Dengan Habib Omar time tu. Habib Omar suruh duduk setahun saja. Tapi saya duduk sampai 2 tahun. Lepas tu Habib Omar bila saya jumpa, Habib Omar kata kenapa tak balik lagi? Suruh balik cepat-cepat pergi balik, duduk sama Habib Ali Zainal Abidin. Kata ni pergi start berdakwah kata dia. Jadi selama duduk dengan Habib Omar ni, kita seolah-olah duduk dengan seseorang yang penuh dengan qudwah. Ini yang kita mencari sebetulnya di dalam kehidupan kita. Kita nak seseorang yang qudwah, bukan secara qudwah zahir sahaja, tetapi qudwah zahir dan juga keadaan dia tu. Kita boleh rasa. Kalau kita duduk dengan seseorang, orang nasihat kita setakat hafalan nasihat daripada teks, tak sama dengan orang yang nasihat daripada hati betul-betul, yang menusuk kepada jiwa kita tu. Jadi waktu saya pergi waktu kecil-kecil dulu, umur 13-14 tahun, benda yang membuatkan saya paling rasa pelik dan tak biasalah keadaan tersebut adalah bila saya hadir majlis maulid kat sana bersama Habib Omar. Waktu first time hadir, Habib Omar ni dulu lain sikit lah daripada sekarang. Dulu beliau kalau ibtihal, kalau ceramah, sampai menangis, sampai orang-orang habis menangis. Orang-orang yang hadir tu nangis, ada yang pingsan menangis. Jadi kita tak pernah tengok keadaan macam tu. Nangis ni bukan kerana dunia, tetapi nangis kerana rasa diri pendosa, rasa diri nak bertaubat. Kita kalau nak bertaubat pun mungkin kita istighfar pun nak keluar air mata pun berat. Istighfar pun tertidur. Jadi saya waktu tu masih kecil, umur baru 14-15 tahun. Bila duduk macam tu, dosa apa pun tak terfikir, tetapi last sekali fikirlah dosa pernah buat kepada ibu ke, kepada ayah ke pun, akhirnya menangis juga. Setiap minggu macam tu. Setiap minggu memang sangat berkesan. Kalau kita tanya orang-orang yang pernah belajar Hadramaut dulu lah secara khusus dengan Habib Omar, Habib Omar ni dia punya aura nasihat dia tu sangat menusuk kepada hati. Tak ada tujuan lain kecuali membuatkan kita keluar daripada majlis tu rasa ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat nak bertaubat, ingat nak benda-benda macam tu. Jadi memang dari kecil lah Habib Nail memang minat pada agama kan? Habib Omar lah salah satu sebab lah yang membuatkan saya jadi macam, kita ke arah agama tu ke arah agama lah. Maksudnya ayah saya adalah orang yang strict dalam agama dan sebagainya. Kita tak akan terlepas lah daripada bimbingan agama. Cuma yang menanamkan di dalam hati kita betul-betul perasaan cinta kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agama betul-betul tu, saya rasa guru lah. Guru yang main peranan dalam kehidupan. Jadi apa nasihat Habib tentang anak muda kan? Sekarang anak muda kadang-kadang ulama' pun dia kecam. Kadang-kadang ulama' pun direndah-rendahkan, dikata asal boleh je kan, buat macam orang biasa kan. Memanglah ulama' ni tak maksum, tapi still dia ada kemuliaan yang Allah telah bagi pada orang alim ni kan. Jadi apa nasihat Habib untuk orang yang begitu? Nasihat saya kalau sebagai pemuda zaman sekarang ni lah. Zaman sekarang ni kita tercari-cari qudwah sebetulnya. Kita cari-cari qudwah sampai kalau tahap anak-anak muda kalau kita tengok sekarang, kerana tak adanya qudwah di dalam orang-orang yang beragama, mereka cari qudwah orang-orang yang tidak beragama. Orang barat ke,
dan sebagainya. Jadi impact daripada qudwah ni akhirnya cara pakaian mereka, cara percakapan mereka, semuanya mereka ikut kepada individu-individu yang mereka agungkan. Contoh kita pergi kat barat ke, contoh Cristiano Ronaldo ke apa ke, walhasil jadi jam pun dipakai, jamnya cara pakaian. Tadi beli kereta kenapa? Kerana orang tu beli tertentu. Jadi kehidupan dia hanya nak ikut individu tertentu. Dan social media ni pun memberi impact juga, membuatkan kita tercari-cari, oh orang ni aku nak jadi macam ni, aku nak jadi macam ni, aku nak jadi macam ni. Sedangkan dalam masa yang sama juga orang-orang yang kadang bukan ulama pun juga bertopeng seolah-olah macam ulama, sehingga membuatkan anak-anak muda semakin keliru. Mereka tak faham, orang ni bercakap agama, mungkin ni ulama, aku tengok-tengok cara dia tak betul, akhlak dia tak betul, adab dia tak betul. Jadi lama kelamaan telah tanam kepada jiwa anak-anak untuk berani maki ulama, caci ulama. Pasal apa? Boleh jadi orang tu sendiri bukan ulama. Dan kita kat Malaysia ni biasalah, maksudnya terms panggil-panggil dengan ustaz ni semua benda biasa. Pakai songkok ustaz tu dah. Pakai imamah sikit khalas ustaz, ulama dan sebagainya. Kan jadi benda-benda macam tu membuatkan anak-anak muda lagi cepat untuk nak judge. Dia tengok ni salah sikit, ini bukan ulama, ini itu dan sebagainya. Jadi kalau katakan kita nak menjadi orang yang benar, kita kena cari ulama yang benar. Kena cari orang yang benar, duduk dengan seorang guru yang jelas. Sehingga bila kita duduk dengan guru yang jelas tu, kita akan faham, oh ini sebenarnya guru. Oh ini sebenarnya ulama. Oh ini sebenarnya ajaran Rasulullah SAW. Bukan dia just tengok kat media, orang ni cakap pasal agama, oh ini dia ustaz. Ustaz cakap. Sekarang kita banyak tanamkan kebencian kepada agama, khususnya kepada anak muda, tanpa kita sedar. Dengan itu dakwah ni suatu amanah yang besar, yang perlu kita jaga-jaga. Tak sebarang orang boleh menyampaikan dakwah. Jadi macam mana dengan anak muda yang mungkin dia nak kembali kepada Allah, dia nak mencari jalan yang benar, tapi dia tak tahu nak ikut yang mana satu. Jadi apa panduan yang menurut Habib untuk anak muda ni mencari ihdinas siratal mustaqim tu? Guru yang mana yang dia patut diikut? Saya dulu pernah belajar universiti dekat Malaysia ni, pernah ada satu teman, dia ni orang Afrika tu, bukan Islam. Dia dulu Kristian. Jadi saya pertama kali jumpa dia, saya cakap insya-Allah satu hari kau akan jadi orang Islam. Dia kata tak ada, mustahil. Saya usahalah dakwah dengan dia apalah dan sebagainya. Saya ambil bidang lain waktu tu, ambil bidang kena dengan business management lah apa semua. Tapi sambil tu apa yang pernah saya belajar kat Yaman Hadramut, saya cubalah sampaikan nasihat dan sebagainya. Jadi setiap hari berdebat dengan dia. Tak masuk-masuk pun Islam orang ni. Satu hari saya tinggalkan sebab tak tahu, dia tidur dengan saya satu bilik, kita sewa bilik sama. Jadi saya sembahyang tahajud, solat dan sebagainya, dia duduk tengok saya keadaan tu. Lama kelamaan saya beritahu kat dia, bulan kata macam ni lah. Dia pun doa, saya berdoa, dia pun doa. Tapi dia doa cara dia lah, cara Kristian, dia baca, dia punya Bible, dia ke apa lawan hasil lebih kurang. Saya beritahu kepada dia, cuba minta kepada Tuhan, yang kau percaya Tuhan ni, tunjukkan jalan yang benar. Tunjuk kepada truth, kepada kebenaran. Jadi dia cuba, dia doa, dia minta kat Tuhan dia selalu. Sampai last sekali dia sendiri yang datang kepada saya. Oh, dia datang. Dia sendiri yang datang. Dia minta apa? Dia kata dia minta untuk nak masuk ke dalam agama Islam. Oh, insya-Allah. Dia nak masuk dalam agama Islam. Waktu tu dah tak ada debat, dah saya pun dah tak ada nak dakwah, tak ada apa lagi dah. Cuma saya tunjuk akhlak sajalah, akhlak dengan dia. Kadang-kadang biasalah kerana malas satu bilik rumah dengan duduk, kadang-kadang dia tak cuci pinggan, kalau saya tolong cucilah. Saya tunjukkan akhlak saja. Dan dia nampaklah saya bangun tahajud, solat dan sebagainya. Tetapi yang memberikan impact kepada dia, dia sendiri yang nak cari kebenaran. Sehingga last kali dia sendiri datang. Kebetulan time tu guru saya Habib Ali Al-Jufri datang ke Malaysia. Saya pun bawa dia lah pergi jumpa Habib Al-Jufri, masuk Islam Habib Al-Jufri. Habib Ali-Jufri pun tukar nama dia Omar, sampai sekarang pun saya masih kontak dengan dia, masya-Allah. Jadi back kepada soalan tadi tu, kalau nak cari kebenaran ni, first kali yang perlu kita lakukan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kejujuran, minta tunjukkan kebenaran lu. Itu first kali. Orang yang betul-betul jujur minta nak dekatkan diri kepada Allah, Allah akan bimbing. Kalau betul dalam hati dia nak ke Allah, kembali kepada Allah. Contohlah dia dah terjatuh di dalam kemaksiatan, di dalam dosa, di dalam perkara-perkara yang haram, dia nak patah balik, betul-betul nak patah balik, nak ke arah Allah, nak bertaubat dan sebagainya. First kali dia minta betul-betul kepada Allah, Allah akan datangkan guru yang boleh membimbing dia kepada jalan yang benar.
Step yang kedua dia ambil cari guru tu. Usaha juga. Cari guru yang benar, guru yang jelas. Guru yang apabila kita duduk dengan orang tersebut, orang tu mengingatkan kita kepada Allah. Dulu disebutkan siapakah orang yang soleh? Siapakah para awliya, orang yang dekat kepada Allah ni siapa? Orang yang idza ru'u dzukirallah. Kalau kita tengok saja dia, Ingat pada Allah. ingat kepada Allah. Ini kunci. Kalau nak duduklah dengan orang yang kita tengok dia saja kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci. Ini yang perlu kita, kalau dah dapat orang macam ni, kita lazimkan diri kita. Duduk bersama dengan mereka dan proses kat situ kita berjalanlah dengan ilmunya, dengan amalan dan sebagainya sampailah dibimbing kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi Habib, sebelum kita pergi jauh lagi, saya lupa nak tanya. Mungkin ada di antara pendengar kita ni yang mereka tak tahu. Sebab yang dengar ni mungkin yang baru nak belajar, baru nak mencari kan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Habib, Habaib dan sebagainya. Yang yalah, kalau contoh macam yang terkenal di Malaysia ni Habib Ali. Jadi orang panggil Habib. Ada orang tanya saya, kenapa tidak panggil Ustaz? Kenapa panggil Habib? Jadi mungkin Habib boleh jelaskan Habib ni apa sebenarnya? Gelaran tu kan. Okay. Habib ni selalunya dinisbatkan kepada orang-orang ulama di Hadramut. Ulama di Hadramut yang berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada jalur Sayyidina Husain. Jalur Sayyidina Husain. Jadi Rasulullah mempunyai cucu, nama cucu dia Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni banyak di kawasan Hadramut, di Yaman Hadramut. Sayyidina Hasan banyak di kawasan Morocco, di Mesir, banyaklah tempat-tempat lain juga. Daripada keturunan Sayyidina Husain ni, secara ringkasnya ada satu orang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad ini beliau dulunya duduk di Basrah di Iraq. Jadi banyak keturunan Nabi juga di Iraq. Syekh Abdul Qadir Jailani kan di Iraq kalau kita tahu. Jadi Sayyidina Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ni, beliau ni sambunglah kepada Rasulullah. Jalurnya Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni anak kepada Sayyidina Husain. Ibunya Sayyidina Husain adalah Fatimah Az-Zahra, puteri Rasulullah SAW. Ahmad Al-Muhajir ini digelarkan sebagai muhajir kerana dia berhijrah daripada Iraq pergi ke Hadramut. Karena waktu dia tengok dekat Iraq ni macam-macam fitnah, dah start fitnah siasah lah, fitnah politik itu ini dan sebagainya. Jadi nak jaga keturunan dia ni, dia lari pergi ke Hadramut. Sampai sekarang kalau kita tahu ada makam dia di sana, Muhajirillah Ahmad bin Isa. Imam Muhajir ni sampai ke kota Hadramut, beliau ini ialah salah satu yang kebanyakan dalam sejarah sebutkan beliau yang sebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan juga mazhab Imam Syafi'i di Hadramut. Daripada keturunan dia masih dipanggil Syekh. Waktu zaman Imam Muhajir ni dipanggil Imam. Tak panggil Habib. Tak panggil Syekh juga, dipanggil Imam. Karena mereka ni sampai kepada martabah kedudukan sebagai imam. Alim lah, maksudnya alim mujtahid. Mereka ni boleh buat mazhab sendiri, kemampuan mereka. Cuma mereka ni tawaduknya mereka ikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Jadi bawah daripada Imam Muhajir ini mula mereka panggil Syekh. Kerana ramainya ulama nak membezakan ulama daripada keturunan Nabi dengan bukan keturunan Nabi, kerana mereka mula mencintai keturunan Nabi ni. Ulama ni mereka cinta kerana mereka ni menyebarkan akhlak, bukan nak mencari harta. Bahkan mereka yang memberikan harta. Muhajir ni datang bawa beberapa ekor unta penuh dengan harta. Jadi dia bina Hadramut sana, dia bantu masyarakat Hadramut dan sebagainya. Jadi mereka tengok orang-orang macam ni orang soleh, lepas tu bawa ilmu, bawa amalan, bawa buka peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi sehingga sampai ke tahap mereka tu panggil Habib. Jadi mula daripada syekh sampai kepada satu orang, kalau kita pernah dengar Ratib Al-Attas, kalau kita pernah dengar Ratib Al-Attas, disebabkan kepada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Dia orang yang pertama digelar Habib. Daripada keturunan Sayyidina Husain yang dekat Hadramut ni lah, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau ni anak murid kepada Habib Husain. Husain ini anak kepada Syekh Abu Bakar bin Salim yang merupakan datuk kepada Habib Umar bin Hafidh ni punya jalur. Jadi daripada situlah bermula Habib Umar bin Abdul Rahman sampai ke bawah, sesiapa saja yang alim daripada keturunan Nabi dipanggil Habib. Ataupun juga orang tu soleh.
Orang tu ke arah kesalehan, ke arah istiqamah. Kadang-kadang mereka bukan ulama tapi orang soleh, ahli masjid, sembahyang, istiqamah dan sebagainya, dipanggil Habib. Dan juga kadang bila banyaknya keturunan ni juga dekat Indonesia, jadi kadang-kadang sesiapa sahaja berketurunan Nabi ni dipanggil terus Habib. Khususnya daripada jalur Sayyidina Husain ni lah. Kalau kita dekat Malaysia ni, kita kebanyakan tu Sayyid kan, Sayyid, perempuan panggil Sharifah, Sayyid dan sebagainya. Jadi macam kita kat Malaysia masih dipanggil Sayyid lah, macam ayah saya Ustaz Sayyid Ali, bin Ustaz Sayyid Ibrahim. Cuma kadang-kadang di Singapura masih dipanggil Habib, Habib dan sebagainya. Cuma Habib ni kalau secara umum sekarang ni nisbat kepada cara pembawaan dakwah tu sendiri. Bila kita tengok macam Habib Ali Zainal Abidin, dia bukan sahaja ustaz biasa tetapi dia membawa satu contoh manhaj Hadramut itu sendiri, dengan cara pakaiannya, dengan cara ucapannya, dengan jadi orang-orang macam ni layak dipanggil seorang Habib lah, orang yang disayangi, orang yang dicintai. Dengan tujuan supaya kita cinta ulama dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi tu sedikitlah untuk mana yang nak tahu tentang apakah maksud sebenar Habib. Kenapa ada ustaz ni digelar ustaz, kenapa ustaz ni digelar Habib dan sebagainya. Okey, baik. Habib, kita nak masuk kepada soalan yang mungkin relate dengan para pendengar kita kan. Tadi kita dah cerita tentang mencari jalan yang benar lah kan. Mana untuk yang mungkin struggle nak meninggalkan maksiat dan sebagainya, antara perkara yang kena buat is kena minta pada Allah. Dan kemudian kita kena kena cari petunjuk tu. Mudah-mudahan kita dapatlah petunjuk tu melalui orang yang kita tengok tu, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Habib, kadang-kadang kita nampak perkara tu kan. Kita tengok orang tu, kita ingat pada Allah. Kita dah minta, kita tahu. Tapi susah nak buat, Habib. Struggle sangat nak buat. Pula nak tinggalkan maksiat, sangat struggle. Apa yang Habib rasa boleh dilakukan oleh orang yang mungkin bergelut untuk meninggalkan dosa dan maksiat? Sebenarnya ianya sudah menjadi satu tanggungjawab kepada kita semua lah, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Macam apa yang Akh Idin sekarang buat, contoh podcast ke, dakwah ke, ini semua adalah merupakan salah satu bahagian yang menjadi keperluan di akhir zaman untuk kita berdakwah. Dakwah ni perlu. Kadang-kadang kita, kalau zaman dulu orang mencari guru, usaha pergi mana-mana. Sekarang ni guru kena cari murid. Kita nak kena pergi, sebarkan dakwah ni, nak kena pergi ke mana yang ada tempat orang buat jahat ke, maksiat ke dan sebagainya, tempat pekerjaan ke apa, pasal orang dah mula malas ke arah agama. Jadi bahagian daripada usaha seseorang untuk berdakwah, menarik orang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang besar Allah akan berikan. Satu, dari segi pahala tak apalah, pahala, darajat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, orang yang berdakwah itu sendiri juga secara tak langsung dia sedang mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dahulu pernah disebutkan oleh guru-guru kita, barang siapa yang sibukkan dirinya mengingatkan manusia kepada Allah, syaitan tak boleh nak ingatkan dia kepada jalan syaitan. Pasal dia duduk sibuk. Tetapi kalau dia stop ingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syaitan mula ingatkan orang tersebut kepada jalan syaitan. Siapa yang sibuk ingatkan diri dia kepada mengingatkan orang lain kepada Allah, maka syaitan tak boleh ingatkan dirinya kepada jalan syaitan. Kepada jalan syaitan. InsyaAllah. Jadi kita sentiasa, walaupun kadang-kadang orang kata aku nak ingatkan orang lain kepada Allah sedangkan aku sendiri pun masih tak istiqamah. Niat ingatkan supaya niat kita berubah. Karena selagi ada ingatan ke arah kebaikan, kalau kita seorang yang mukmin, kita akan lama kelamaan akan sedar bahawa takkan aku nak jadi munafik. Aku ingatkan orang tentang tahajud, aku sendiri tak tahajud. Sampai bila? Ingatkan terus tapi niat. Satu hari insya-Allah aku akan tahajud. Satu hari aku akan tahajud. Aku ingatkan dengan niat supaya aku pun tahajud. Jadi kalau konsep cara ulama di Hadramut yang kita belajar dahulu ni, dakwah mereka ni bukan hanya untuk manusia tetapi untuk diri mereka sendiri. Setiap kali dakwah orang lain, niat untuk diri sendiri juga. Baru akan ada impact kepada orang lain. Jadi macam kembali kepada soalan tadi yang ditanya, susah. Memang susah, setiap orang susah, tak kira lah sesiapa pun dia, mau ulama ke bukan ulama ke, siapa pun, kita semua pendosa. Manusia ni semua khata' kata Rasulullah SAW. Setiap anak Adam ni semua penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Sebaik-baik mereka yang bertaubat kepada Allah. Itu kata Nabi SAW. Jadi nak kembali kepada taubat ni memang berat. Nak kembali kepada jalan, nak pergi ke neraka ni mudah, lompat saja.
Nak pergi kepada ketaatan ni macam naik bukit, kata ulama. Perumpama ni macam nak naik bukit. Pergi ke neraka ni lompat dia terus. Nak panjat gunung ni semua kan susah. Nak pergi neraka ni lompat saya sampai terus. Jadi struggle tu kena ada. Kat situlah Allah beritahu dalam Al-Quran, walladzina jahadu, yang berjihad, bermujahadah dirinya, Allah akan berikan dia hidayah, petunjuk. Usaha untuk duduk dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Usaha untuk mendirikan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Usaha untuk memperbanyakkan berzikir. Usaha untuk membaca buku-buku yang mengingatkan kita kepada Allah. Usaha untuk aturkan waktu sehari semalam yang Allah berikan kepada benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang beribadah. Kata ulama dahulu, al-faragh mafsadah. Kekosongan tu akan membawa kepada fasad. Kalau orang duduk kosong, tak buat apa satu hari, jangan dipikir kosong ni aku tak buat maksiat, tak buat apa. Jangan kita fikir macam tu. Bila duduk kosong ni, pasti akan datang waktu kita akan buat benda yang jahat. Kita akan datang buat benda yang tak baik. Dengan itu ulama dahulu mereka ni mengambil berat tentang waktu. Setiap saat, setiap jam apa yang mereka tengah buat. Aturkan waktu. Jadi kadang-kadang nak orang berubah, kita kena ingatkan orang, berikan kesedaran kepada orang, ingatkan kepada Allah, ingatkan kepada Rasulullah SAW. Kalau konsep kita yang belajar di Hadram ini, kita suka ingatkan kepada Rasulullah SAW. Suka bawa mereka kepada majlis selawat, ingatkan mereka kepada Rasulullah, ceritakan tentang sirah Nabi SAW. Supaya bila mana mereka ingat kepada Rasulullah, automatically mereka akan ingat kepada Allah, ingat nak bertaubat dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi pula zaman sekarang social media dengan Habib kan, zaman social media ni memang kita terdedah dengan fitnah. Pula ialah kita dalam fasa nak istiqamah ni kan, kita nak tinggalkan dosa. Pula adanya social media yang membuatkan kadang-kadang kita lupa. Jadi apa panduan untuk anak muda yang bermain dengan social media? Apa yang sepatutnya dia titik beratkan dan apa dosa yang kadang-kadang sering direndahkan oleh anak muda ataupun sesiapa sahaja yang main social media? Social media ni ialah maksudnya orang yang buat social media ni pun kita tak tahulah niat dia apa. Asal niat dia mungkin nak menyebarkan kejahatan, nak melalaikan manusia. Dalam masa yang sama mesti ada jugalah manfaatnya. Mungkin permudahkan untuk perniagaan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, selagi benda tu ada manfaat, boleh gunakan ke arah kebaikan, kita boleh guna saja. Komputer ke internet dan sebagainya mesti ada kemudaratan, mesti ada manfaat juga. Tapi kita fikir apa yang boleh kita guna untuk manfaat. Jadi hatta di dalam banyak research akhir zaman ni pun mereka kata salah satu sebab nak membuatkan orang seperti macam dopamin ke something, dia bikin bila orang tu tengok video yang 1 minit, 2 minit, benda tu membuatkan dia, kalau keterbiasaan benda-benda macam tu, lama kelamaan dia akan cepat bosan. Dia akan cepat bosan dengan kehidupan. Lama kelamaan kalau dia terbiasa dengan keadaan tersebut, lama kelamaan dia boleh rasa kosong sangat jiwa dia. Dengan itu ada efek yang negatif. Banyak orang buat research lah beritahu macam itulah. Bila kita tengok scroll 1 minit, tak ada benda yang puas pun sebetulnya. Pasal dunia ni memang tak ada benda yang boleh memuaskan kita. Jadi kita tengok video ni, kita tak puas, kita scroll, kita tak puas, kita scroll, kita tak puas, kita scroll, sampai berjam-jam kita duduk scroll. Kalau ada perniagaan mungkin beg jual ke apa ke, perempuan boleh duduk kat situ mungkin 2 jam dia scroll tak habis-habis. Dia tengok kehidupan orang yang dia scroll, semua dia scroll. Jadi jangan sampai kita punya waktu berjam-jam duduk hanya scroll social media. Karena bayangkan kalau Imam Ghazali bagi tahu, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehidupan kepada kita selama 60 tahun. Okey, kita tidur selama 8 jam satu hari. Bermakna 1/3 kehidupan kita kat mana? Dekat tidur. 20 tahun tidur saja. Tinggal 40 tahun hidup. 40 tahun tu belum tolak lagi dengan makan, minum dan sembang. Dan sekarang ni pula social media 7-8 jam. Bermakna boleh jadi 20 tahun kalau hidup 60 tahun, 20 tahun pula lagi social media saja. Tinggal 20 tahun saja. Bagi orang yang berakal, cerdas, dia kena bermuhasabah lah. Maksudnya aku hidup ni tujuannya untuk apa? Dan aku nak mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah SAW. Takkan tujuan aku hidup ni hanya sebatas untuk nak mencari harta, nak mencari kedudukan manusia. Kerana kebanyakan yang tersebar dekat social media ni yang mengundang kita untuk nak jadi kaya lah, nak hidup mewah lah dan sebagainya. Tiba-tiba dia pun ni struggle lah, solat pun dia tinggal, sembahyang pun tak ada dan sebagainya. By the time umur 30, tiba-tiba meninggal. Tak sempat apa-apa.
Orang punya nak kerja harta, nak kejar kedudukan, baru dah dapat harta, tiba-tiba Allah tarik nyawa dan sebagainya. Jadi sia-sia. Jadi sebagai orang yang beriman, jangan sampai ada apa pun boleh melalaikan kita. Baik social media ataupun apa. Tengok setakat keperluan, tengok benda-benda berkaitan dengan ulama dan sebagainya. Kalau ada hiburan sikit-sikit yang tak berlanggar dengan syariat, bolehlah waktu-waktu lapang. Tapi penuhkan waktu kita dengan keadaan-keadaan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita sentiasa berada dalam jalan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlukan. Jadi contohlah kan zaman sekarang zaman orang spill the tea kat social media. Apa zaman apa? Spill the tea, membuka aib orang. Contoh bila pasangan ni bercerai-berai dekat social media, yang ni dia cerita dekat orang lain, okey laki aku macam ni. Sedangkan tak ada keperluan pun nak cerita. Tak tahulah apa yang dia dapat melalui cerita. Contoh baru ni ada yang viral, dia buat live, dia rakam ayah dia. Saya pun tak faham sebab saya ni kalau isu semasa Habib, saya memang tak ambil pot sangat. Saya buat tak tahu je, unless orang tanya, ini video apa ni bang? Ini apa yang diorang buat ni? Kita pun carilah apa ni diorang tengah buat kan. So kita explain. So macam mana nak kawal diri kita, Habib? Kawal diri supaya kita ni tidak melakukan perkara yang sia-sia, Habib, yang mungkin Habib biasa amalkan, Habib biasa buat kan. Sebab orang biasa nak sangat ambil tahu tentang hal orang, aib orang, macam seolah satu kepuasan pula untuk kita bercerita tentang keburukan. Macam saya cakap tadi lah, maksudnya social media ni ada orang yang pertama buat benda ni semua ada niat-niat tak baik untuk disebarkan. Jadi salah satunya niat supaya manusia ini lebih suka untuk curhat kepada social media daripada curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman dahulu kita ada problem, kita bangun tahajud, kita curhat kepada Allah, kita menangis di depan Allah, kita mengalirkan air mata di depan Allah. Sekarang kalau ada problem, apa kita buat? Status. Kita bangun, kita buka status, kita boleh bola, subhanallah, kadang-kadang ada yang berlaku pula lagi, dia menangis kat depan, ditunggu right time untuk dia menangis kat depan handphone dia, lepas tu dia curhat lah, aku ni banyak ni itu lain dan sebagainya kan. Jadi berlakon dengan Allah ni tak boleh. Takkan kita nak berlakon dengan Allah. Kita orang yang beriman ni, kita khalas, bermakna kita yang diterima oleh Allah ni amalan yang ikhlas. Kita boleh berpura-pura baik kat depan social media, tetapi hakikatnya Allah tak pandang luaran kita. Kan dalam hadis Rasulullah beritahu, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pandang luaran kamu, yang Allah pandang hatimu. Kan? Jadi social media ni banyak dia punya benda-benda yang boleh membawa ke arah negatif. Termasuk kita banyak mungkin berdoa tu hanya sebatas nak orang tengok kita berdoa. Kita jarang berdoa dengan Allah SWT betul-betul. Kita dah menggunakan wasilah tu untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Lepas tu kita sebarkan pula kekurangan orang lain. Lepas tu kita menunggu-nunggu yang negatif selalu, bukan benda-benda yang positif. Ini semua bahagian daripada nafsu lah. Ini semua bahagian daripada nafsu. Jadi kalau nak tanya bagaimana cara, saya ni bukan guru, wala saya ni orang baik, wala saya ni orang soleh, saya tak mengaku lah, wala saya orang soleh, saya pun penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Cuma apa yang kita belajar daripada guru lah, apa yang guru pernah ajar kita, kita perlu belajar untuk tarbiyah diri kita, tarbiyatun nafs. Karena manusia ni yang buat jahat ni, semua ni kerana nafsu, nafsu yang ada pada dirinya. Dengan itu, bila kita duduk dengan guru yang benar, guru tu memberikan kepada kita tarbiyah, secara khusus tarbiyatun nafs. Nafsu ni kan dia ada darajat dia. Ada nafsul ammarah, ada nafsu al-lawwamah, ada nafsu al-mutmainnah. Kebanyakan manusia ni yang tak dapat tarbiyah, automatically inna nafs la ammaratun bisu. Kan Allah beritahu dalam Quran, nafsu ni secara semula jadi akan menyuruh kita untuk buat benda jahat. Kecuali siapa yang dapat tarbiyah. Yang dapat tarbiyah, contoh ayah dia orang soleh, dia membesar dengan kesolehan. Kalau dia duduk dengan orang yang tak soleh, dia membesar dengan kejahatan. Jadi zaman sekarang ni kadang-kadang ayah sendiri tak solat, ibu sendiri pun tak solat. Lepas tu dia terkejut, anak dia mencuri, anak dia kaki minum, anak dia kaki pukul, anak dia kaki mencarut dan sebagainya. Kerana tarbiyah dia tak ada. Jadi
kalau nak cakap pasal tarbiyah nafsu ni bukan hanya anak kecil, sampai ketua kita kena tarbiyah. Kerana darajat ni kalau nak pergi tasawuf lebih dalam, kalau Imam Ghazali sampai kata ada 7 tahap darajat nafsu ni. Yang kita sebut ni paling kurang 3. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsul amarah ni nafsu yang suka nak suruh buat kerja jahat. Jadi kalau dia buka social media, dia nak cari benda yang jahat saja. Dia nak cari benda yang tak bagus, dia nak cari benda-benda yang haram, dia nak tengok benda-benda yang haram. Pasal nafsu dia tak pernah ditarbiyah. Jadi keinginan dia just nak cari benda yang maksiat. Yang benda yang soleh ni tiba-tiba ada masuk zikir la ilaha illallah. Itu dia terus skip lah. Lagi cepat dia skip lah. Ada peringatan apa-apa dia terus skip. Kalau bukan dia skip, dia akan kata acah baik pula. Semua apa nak cakap poyo ke apa walhasil kan. Jadi itu semua ada kaitan dengan nafsul amarah. Amarah ni dia suka nak buat jahat. Dia rasa lazat nak buat jahat. Jadi dia kena tarbiyah. Tarbiyah tu macam mana? Sebaiknya duduk dengan guru. Duduk dengan guru sehingga kebiasaan yang buruk tu ditukar kepada kebiasaan yang baik. Satu kadang-kadang jamaah tabligh pun juga banyak impact. Pasal apa? Bila duduk dekat masjid contoh, tak biasa solat, duduk dengan orang-orang yang solat dan sebagainya, ada impact. Begitulah juga kita dulu belajar di Hadramaut, duduk di Yaman, duduk dengan guru. Duduk dengan seorang guru tu memberikan impact positif untuk berubah ke arah kebaikan. Jadi kalau katakan nak atur kehidupan kita supaya benda-benda ni tak memberi impact kepada kita, secara ringkasnya kita kena fokus bagaimana cara nak tarbiyah diri kita. Tarbiyatun nafs ni daripada amarah sampai ke tahap paling kurang mutmainnah. Mutmainnah ni kita rasa tenang dengan zikir, dengan solat. Kat tengah-tengah lawamah. Lawamah ni kadang-kadang dia nak buat jahat, kadang-kadang dia nak buat baik. Proses-proses ni semua tak akan kita capai kecuali bila duduk dengan guru. Jadi Habib, sekarang kalau kita tengok, sebab saya memang tekankan untuk anak muda kan. Sebab anak muda yang banyak mengikuti saya, yang banyak tengok konten-konten saya. Jadi untuk anak muda yang mungkin mereka ni ada satu masalah yang mereka rasa macam mereka nak berubah kan, nak jadi baik. Tapi setiap kali dalam perjalanan nak jadi baik ni, mereka minta pada Allah, tapi seolah-olah mereka rasa Allah tak dengar. Jadi Habib, menurut Habib punya ilmu, apa yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak mendengar doa hamba-hambanya? Menurut orang yang bersangka-sangka lah, dia rasa Allah tak dengar, jadi dia berputus asa. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan innallaha la yastajib. Allah tidak akan menjawab doa seseorang yang berdoa dalam keadaan hatinya qalbu ghafilin lah. Hatinya lalai, hatinya tidak betul-betul fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pun ada satu kisah, satu orang minta, secara ringkasnya lah, ada orang datang kepada Nabi Musa, minta doa. Beliau minta doa, yang dia nak berdoa, dia dah hajat lah nak minta kepada Allah. Jadi kan banyak kadang kita pergi jumpa ulama, minta doa tertentu, ulama tu bagi doa ni suruh baca. Jadi Nabi Musa pun bagilah beberapa doa begitu. Kau bacalah ni doa, insya-Allah doa kamu mustajab dan dikabulkan Allah. Dia baca tak dapat pun kabul. Jadi Nabi Musa setelah beberapa waktu dia jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku berdoa berapa kali tak nampak pun kabul pun doa aku. Dia kata, tak pernah, aku cuba cakap dengan Allah. Nabi Musa kan kalimullah. Bercakap dengan Allah, wahai Allah, ini hamba-Mu ini minta untuk nak berdoa. Aku berdoa sekali saja kau kabulkan. Ini orang dah berapa lama minta tak ada kabulkan. Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah bahawa dia ini setiap kali berdoa, hati dia tak bersama dengan aku. Hati dia bersama dengan bisnes dia, dia punya kambing, dia bela kambing waktu dia duduk fikir tentang kambing. Jadi dia tak betul-betul khusyuk minta kepada Allah. Kalau dia betul-betul khusyuk minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Jadi selalunya hati kita tu tak terbina untuk khusyuk, betul-betul yakin bahawa Allah tu mendengar kita. Itu yang membuatkan kita lemah semangat nak berdoa. Kebanyakan orang kadang-kadang saya tak mau solat pasal apa? Saya rasa macam saya masih banyak buat jahat. Kalau saya solat pun Allah bukan akan kabulkan pun solat saya kan. Saya masih banyak dosa. Sebetulnya opposite. Kita kena tetap berusaha. Tetap berdoa, tetap solat dan usaha membina hubungan kita dengan Allah. Sampai ke tahap kita rasa khusyuk, minta sepenuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni semua proses membina lah, bukan benda proses kita nak shortcut. Kita minta hari ni, kita tak kabul oleh Allah, terus besok kita tak buat lagi dah.
Hari ni kita solat, kita tengok dapat ujian, besok kita dah tak mau solat lagi dah. Bukan macam tu. Jadi kena terus istiqamah, berdoa dan sebagainya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan segala hajat kita dan sebagainya. Dalam doa tu pun kalau orang belajar agama, doa tu pasti dikabulkan oleh Allah. Benar. Cuma kadang Allah akan tengok ada kebaikan tak time tu untuk diberikan oleh Allah. Ada kebaikan, mungkin sekarang tak sesuai, Allah bagi nanti. Waktu time sesuai. Mungkin time nanti pun tak sesuai, Allah akan simpankan ke akhirat. Jadi doa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri dah jadi ibadah. Sampai kalau dalam riwayat menyebutkan bahawa kelak di akhirat orang akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia kata, ya Allah ni untuk apa ni semua ni? Kenapa? Aku buat ibadah apa? Ini doa. Ni semua. Jadi dia akan berkata apa? Hamba Tuhan kata, ya Allah kalau dahulu aku banyakkan doa waktu dekat dunia. InsyaAllah. Jadi saya tertarik dengan apa yang diulaskan Habib tadi tentang ghaflah kan. Tentang lalai yang kita bila kita berdoa ni yang menyebabkan Allah tak dengar doa kita. Jadi macam mana nak dapatkan khusyuk tu Habib? Dan macam mana kita nak tahu yang kita dah benar-benar khusyuk? Nah, kalau nak khusyuk ni balik kepada yang saya cakap pertama tadi, itu pentingnya duduk dengan ahli khusyuk. InsyaAllah. Jadi agama kita ni kita kena tahu bahawa agama kita ni dia ada kaitan dengan guru, ada kaitan dengan manusia. Zaman sekarang ni kita berada di zaman yang musuh-musuh Allah ni nak pisahkan guru dengan manusia. Allah. Secara tak sedar ni kan AI, teknologi ni baru datang ni semua. Semakin lama orang kata buat apa dah nak pergi majlis ilmu, aku buka dekat sini saja. Kan? Semua dah tahu lah hukum hakam apa semua. Sekarang ni lagi diorang tengah duk modify lagi engine AI ni supaya lebih accurate lagi. Jadi hukum hakam kadang ustaz pun jawab salah, AI jawab lagi betul. Alright lah. Jadi roh agama tu slowly akan tercabut. Tanpa kita sedar, roh agama tu akan tercabut. Kerana al-ilm fis sudur la fis sutur, kata ulama. Ilmu tu ada di dalam dada seseorang, bukan ada di tulisan. Jadi kata Nabi SAW beritahu dalam hadis, Allah kalau nak tarik ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan ulama. Allah tak terus cabut macam tu. Allah mentikan ulama. Ulama tak ada, lepas tu last sekali jahil lah. Orang dia tanya orang yang tak betul, dia tanya ChatGPT ke apakah, last sekali dia pun sesat, dan dia pun menyesatkan balik. Jadi nak khusyuk, nak rasa cinta Allah, nak rasa cinta Rasulullah, nak ikhlas, nak jujur, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah berkata dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman kepada Allah. Usaha yang pertama, kau bertakwa kepada Allah. Yang kau tahu daripada apa yang difardukan oleh Allah, solat, jaga diri, takut kepada Allah. Lepas tu nak buat apa proses seterusnya? Wa kunu ma'as sadiqin, duduk dengan orang-orang yang jujur. Nah, kita kalau baca 1000 buku tentang kejujuran, kita belum tentu akan dapat menjadi orang jujur. Kita baca 1000 buku tentang keikhlasan, kita belum tentu akan menjadi orang yang ikhlas. Kita baca 1000 buku tentang sifat-sifat yang mulia, belum tentu kita akan. Sehingga kita duduk dengan orang, dengan ahlinya. Ini yang berkat duduk dengan guru ni penting dalam kehidupan kita ni. Kita duduk dengan guru yang benar ni penting. Tetapi dalam masa yang sama saya juga nak ingatkanlah, zaman sekarang ni pasal banyak kadang-kadang fitnah. Orang-orang yang boleh jadi duduk dengan guru yang salah. Guru yang kadang-kadang dia mengaku diri dia guru, sedangkan sifat guru tu tak ada pada diri dia. Sifat guru tak ada pada diri dia. Akhirnya bukan dia semakin dekat kepada Allah, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka bila Habib cakap tadi, akhir zaman ni memang manusia akan semakin terpisah dengan ulama, dengan alim, dengan ilmu yang benar lah kan. Pula adanya ChatGPT kan. Betul lah Habib. Ramai orang dia lebih prefer, sebab kadang-kadang saya tengok dekat media sosial kan. Mana bila ada je orang tanya tentang, weh nak tahulah apa hukum ni, dia tak ambil quotes ataupun dia tak rujuk kepada guru. Dia ambil dekat dia screenshot ChatGPT tu, dia tunjuk. Jadi okey, ini hukum dia. Tapi kita nampaklah tu ChatGPT kan. So benda ni memang dah di normalize oleh anak-anak muda, oleh orang-orang yang berada di social media. Apa-apa ChatGPT, apa-apa Gemini, apa-apa tanya je dekat AI, mereka boleh jawab kan. Jadi macam mana supaya orang beringat bahawa guru ni sangat penting, Bib. So orang dah makin kurang rasa guru ni penting. Apa-apa tanya Google, Ustaz YouTube, Ustaz Google, Syekh AI kan.
Jadi macam saya sebutkan tadi, guru ni sangat penting. Kenapa? Nabi SAW waktu mengajar umatnya solat, Nabi tak beritahu, okay, solat tu cara dia macam ni, macam ni, tak ada. Nabi beritahu macam mana, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kau tengok aku solat. Khudu anni manasikakum, ajar macam mana buat haji semua. Nabi suruh tengok macam mana cara aku buat. Jadi melihat kepada guru, mengikuti jejak langkah guru, benda ni ada kaitan dengan ajaran Nabi SAW. Para sahabat mendapat kemuliaan, mengetahui agama pasal duduk dengan Rasulullah. Para tabi'in duduk dengan para sahabat. Para tabi'in duduk dengan tabi'in. Guru-guru yang kita tahu, Imam Syafi'i dan sebagainya, semua ni mereka mempunyai guru sampai kepada Rasulullah SAW. Guru ni kata ulama terbahagi kepada 3. Ada guru dipanggil guru fath, ada guru tarbiyah, ada guru ta'lim wal ifadah, guru ilmu. Kalau tercampur 3 ni, 3 in 1 ni, kira ini dipanggil guru murabbi lah. Jarang lah selalunya. Kalau dapat ni kira memang hebat lah kiranya. Bagi saya waktu duduk dengan guru saya lah, saya rasa bagi saya dia adalah guru murabbi lah, kerana ada sifat-sifat tu. Seorang yang alim dari segi syariah, alim, dalam masa yang sama seseorang yang layak untuk tarbiyah, karena terpandu bagaimana beliau sehari-hari di dalam ibadah, di dalam kehidupan. Jadi kalau kita baca kitab Syama'il, sunnah-sunnah Nabi, dipraktikkan langsung di depan mata kita. Sunnah-sunnah, siwak, masuk, itu ni, macam-macam benda semua dipraktikkan. Itu yang dinamakan guru tarbiyah. Dia boleh mampu layak untuk tarbiyah. Dan guru fatah. Guru fatah ni guru pembuka. Pembuka ni kata ulama ada 2, pembuka awal pembukaan ataupun akhir pembukaan. Pembuka ni maksudnya contoh kita duduk dengan seseorang, tiba-tiba terketuk hati kita tu nak bertaubat, nak kembali kepada Allah. Itu pun termasuk daripada guru kita lah. Dia pun termasuk daripada guru kita. Kadang-kadang kita duduk dengan orang tu, lama kelamaan terbuka hati kita nak berdakwah, nak rasa tenang dengan agama dan sebagainya. Selalunya ada pada guru. Ada pada guru. Masing-masing berbezalah satu sama lain lah dalam mencari guru ni. Tapi yang pentingnya, kepentingan untuk mencari guru di akhir zaman ni sangat penting. Sangat penting supaya kita ini terbimbing kepada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata tadi yang ini beritahu bahawa AI ini sekarang sedang menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu. Memang tu salah satu benda yang memang realiti tengah terjadi sekarang. Orang-orang depend kepada teknologi. Betul ke tak betul, kadang-kadang banyak salah dalam teknologi itu kan. Betul. Jadi bimbingan mau tak mahu dia mesti datang melalui manusia. Allah menghantar Rasul. Kan? Rasul punya warisan siapa? Para ulama. Warisannya apa? Jadi mau tak mau mesti melalui manusia. Kita kalau hadir majlis ilmu, kita tengok live majlis ilmu. Just sekarang orang tengok kita live, mungkin ada kesannya, ada dia punya positifnya, tapi tak sama dengan orang yang hadir majlis ilmu, duduk betul-betul depan ulama. Karena Rasulullah beritahu kelebihan majlis ulama, majlis zikir kan ada malaikat hadir dan sebagainya. Jadi impactnya itu lebih besar. Impactnya lebih besar. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak guna AI ni boleh kita guna, tetapi jangan sampai kita depend kepada benda ni. Kita depend kepada ulama yang benar. Duduk dengan mereka. Ada iskal, ada rasa sesuatu yang mungkin kita tak tahu dan sebagainya, kita duduk dengan ulama yang benar. Keperluan duduk dengan ulama ni seolah-olah macam keperluannya para sahabat Nabi duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Zaman dahulu sahabat pun banyak yang sibuk juga dengan pekerjaan dan sebagainya. Cuma mereka kadang tanya kepada sahabat yang lain apa yang Rasulullah bagi tahu dan sebagainya, sehingga ilmu tersebut tetap sampai kepada dia, dan ada waktu beliau duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak pernah terputus dengan Rasulullah. Begitu juga kita kena tak boleh terputus dengan guru. InsyaAllah. Habib, saya nak tanya satu perkara kan. Sebab yalah, Habib dalam dunia dakwah ni dah lama kan. Jadi apa pengalaman yang Habib rasa yang sangat meninggalkan bekas dalam diri Habib selama dalam kerja-kerja dan gerak dakwah? Bekas kepada diri saya sendiri. Dakwah ni bagi saya lah, saya rasa macam lebih kepada amanah. Pasal memang kita daripada keturunan yang memang semua ke arah agama. Jadi bila saya berdakwah ni macam sesuatu kewajipan bagi saya. Saya rasa kewajipan bagi saya untuk berdakwah, bukan satu pekerjaan untuk kita nak cari keuntungan dunia, tetapi lebih rasa tanggungjawab. Tanggungjawab untuk
ingatkan masyarakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama macam saya sebut tadi, untuk ingatkan diri saya sendiri. Kerana saya rasa kalau saya tak ingatkan orang lain kepada Allah, saya takut saya yang jauh daripada Allah. Jadi bila saya ingatkan orang lain kepada Allah, itu membuatkan saya semakin terbimbing untuk nak semakin nak istiqamah, semakin nak memperbanyakkan bacaan Al-Quran, bacaan zikir, bacaan kitab-kitab yang bermanfaat dan sebagainya. Jadi sentiasa di dalam keadaan saling ingat mengingati, macam tu. Jadi kita duduk dengan murid, kita duduk di dalam majlis, kita ingat kepada Allah, orang pun ingat kepada Allah. Jadi saya rasa benda ni takkan ada akhirnya lah. Impact di dalam kehidupan saya, dakwah ni adalah benda yang sangat besar dalam kehidupan saya. Alhamdulillah dengan teknologi sekarang ni, sampai sekarang pun saya masih boleh tengok live daripada guru saya, Imam Hafiz, kan, ceramah-ceramah beliau, ilmu yang disampaikan. Benda-benda tu semakin mendorong untuk nak berdakwah dan sebagainya. Jadi kita rasa satu kemuliaan dan juga satu asbab yang kita ambil untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Kerana kita kena faham dakwah ni dia adalah suatu ibadah. Suatu ibadah. Jadi setiap dakwah kita ni adalah merupakan ibadah antara kita dengan Allah. Jadi ibadah tu bermakna kita kena ikhlas supaya dakwah tu diterima oleh Allah. Jangan kita tujukan hanya sebatas kerana harta dan sebagainya. Jadi kalau kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah tu sendiri akan memberikan impact positif kepada kehidupan kita, ketenangan hati dan sebagainya. Jadi ada satu perkara yang tiba-tiba saya terlintas. Kadang-kadang ada orang yang dia tak boleh nak dekat social media kan, contoh. Kau cakap tak super bikin macam itu kan. Kau cakap macam ni tapi kau macam ni. Kau ajak orang buat baik macam ni tapi kau macam ni. Jadi macam mana kita nak betulkan mindset supaya kita memandang yang baik daripada kita melihat. Sebab manusia ni memang dia suka lihat yang jahat pada yang baik. Betul Habib? Jadi macam mana kita nak betulkan mindset orang supaya orang ni dia melihat kebaikan tu sebagai kebaikan. Mana dia memisahkan kebaikan tu dengan kejahatan. Dia tak macam bila nampak kejahatan seorang yang menyampaikan tu, terus dia menolak segala kebaikannya. Macam mana tu, Babe? Jadi kita sebagai Muslim macam mana pun diajarkan kepada kita untuk tetap mencari alasan. Sampai kata ulama, kalau kita nampak satu kesalahan daripada seseorang, kita cari sampai 70 alasan. Bahawa dia ni 70, mungkin dia tersalah, mungkin dia tetap kita sangka baik kepada dia. Cari alasan supaya kita tetap sangka baik kepada dia sampai 70 alasan. Kalau 70 tu bermakna tak dapat sampai 70 bermakna betul-betul hati kita rosak lah. Allah. Hati kita rosak lah, tak boleh nak sangka baik kepada orang lain. Jadi kita kena biasakan diri husnudzan. Bahkan Imam Syafi'i beritahu, barang siapa yang suka bersangka baik dengan orang, Allah akan kurniakan dia husnul khatimah. Nak dapat husnul khatimah ni macam mana? Bukan hanya istiqamah solat, istiqamah baca Quran, tapi lidah dia duk mengumpat sana, mengutuk sini, sangka buruk sana, sangka buruk sini. Kata Imam Syafi'i, nak husnul khatimah, sangka baik kepada manusia. Kita bila masuk dalam kubur, malaikat akan tanya, man ikhwanak? Siapa saudara kamu? Kalau hati kita duk benci orang, mengumpat orang, merendahkan orang, kita tak akan mampu nak cakap al-muslimun ikhwani, orang Islam semuanya saudara aku. Tipulah. Munafik lah. Kalau betul kita jujur, dalam hati kita ni tak boleh ada kebencian kepada sesiapa. Secara khususnya orang Islam. Dakwah cara Nabi SAW dan cara salafus salih kalau nak dakwah. Kadang-kadang kita pun salah juga. Cara Nabi SAW jarang menyatakan nama apabila nak tegur orang. Jadi kadang-kadang orang yang berdakwah tak boleh biasakan diri hentam individu tertentu, sebut nama dan sebagainya. Kalau ikhlas kita nak nasihat orang tu, kita jumpa berdua dengan dia, kita nasihat. Benda tu lebih besar impact kadang kepada hati kepada hati dia kan. Karena impact dakwah ni lisan hal, lisan hati kita ni lebih fasih daripada lisan luaran. Kita duk hentam orang secara luaran. Dengan tu kalau guru-guru kita pernah beritahu dulu, apa yang keluar daripada lidah dia akan sampai kepada telinga saja. Tapi apa yang keluar daripada hati, dia akan menusuk kepada hati. Apa yang keluar dari lidah sampai ke telinga. Apa yang datang dari hati sampai ke hati. Jadi kalau nak sampaikan kepada hati orang lain, dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat ni jangan kita hentam nama.
Kita nasihat, macam saya selalu bagi tahu, nasihat orang tu seolah macam kita nasihat diri kita sendiri. Kita nak orang lain berubah, kita niat untuk kita pun berubah juga. Jadi kita nasihat secara umum macam tu kadang lebih berkesan. Kalau nampak kejahatan sangat-sangat, duduk dengan dia berdua khusus macam tu kadang lebih berkesan. Jadi itulah sebab ialah ujian kan. Kadang ialah bukan senang untuk bersangka baik dekat orang ni. Kadang kita dah nampak depan mata kita, nak mencari 70 alasan tu bukan senang. So itulah saya kadang-kadang nampak apa je yang buruk kat social media tu, saya skip je. Saya cuba untuk paksa dirilah. Sebab yalah kita kadang-kadang manusia nafsu kan. Kita nak juga apa masalah dia ni artis ni bercerai lah. Apa sebab apa punca siapa masalah ni Kadang kita nak tahu juga, tapi kita cuba untuk paksa dirilah untuk lantaklah bukan masalah aku. Lantaklah bukan masalah aku. Macam tu sekarang saya macam tu babe. Apa yang saya dekat thread tu biasa saya nampak cerita-cerita tentang buku, sebab saya jual buku babe. Saya jual buku-buku motivasi, keagamaan kan. Apa yang saya nampak dekat media sosial, kadang FYP saya tentang bola. Saya minat Manchester United. Jadi kadang main bola, kadang tazkirah. Jadi gosip-gosip ni keluar, saya memang itulah, tapi susah nak buat macam tu babe. Struggle masing-masing kan. Sebab yalah benda-benda gosip ni seronok. Jadi babe, untuk tadi Habib cerita tentang munafik. Sebab yalah zaman sekarang ni kan orang suka label orang kan munafik, sebab gelaran munafik ni satu gelaran yang sangat besar, bukan benda yang kecil-kecil. Munafik lah kau ni, munafik lah kau ni kan. Bukan benda yang kecil. Sebab munafik ni orang yang akan masuk dalam neraka. Jadi macam mana babe supaya kita ni dapat berhati-hati agar tak cepat melabel orang, dan kita juga terhindar daripada sifat munafik tu sendiri? Pertama sekali kita kena rasa diri kita lah sebetulnya munafik. Allah. Kita kena biasakan rasa diri kita munafik. Secontoh kita pakai pakaian agama, imamah ni dan sebagainya, kita kena rasa diri kita penuh dengan nifaq, munafik ni. Kita walaupun tunjuk kebaikan, tetapi dalam hati kita penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa. Kita masih banyak salah. Sentiasa seorang pendosa tu kena rasa diri dia berdosa. Barulah dia akan ada tergerak diri nak meminta pengampunan. Kalau dia rasa dirinya orang yang hebat, sampai bila pun dia tak akan rasa dirinya orang nak bertaubat kepada Allah dan sebagainya. Dengan itu barang kata ulama berkata, barang siapa yang mengaku diri dia alim, dialah orang yang jahil. Allah. Barang siapa yang mengaku dia orang baik, dialah orang yang jahat. Jadi biasakan diri, sentiasa rasa diri kita penuh dengan kekurangan, diri kita penuh dengan kelemahan, supaya kita tak judge orang lain, orang yang munafik dan sebagainya. Jadi biasakan diri. Orang-orang salihin dahulu, ada seorang imam di kota Hadramaut di Yaman, namanya Imam Abdullah bin Husain Muntar. Beliau ni setiap hari berzikir la ilaha illallah 25,000 kali. Ya Allah 25,000 kali. Selawat 25,000 kali. Lepas tu bacaan Quran 10 juz pagi, lepas tu 8 juz malam. Ulama lah, alim salih. Pada waktu malam di tahajud, dia berdoa, dia kata apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal. Wahai Allah, aku tak punya apa-apa amalan. Padahal amalan dia punya banyak. Tetapi kerana dia mengetahui diri dia hamba Allah. Hamba ni penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Ya Rabbi, ma ma'na amal. Wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, semua apa yang aku buat ni banyak perbuatan sia-sia. Ya Allah, aku penuh dengan dosa, aku penuh dengan kekurangan. Ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmat-Mu. Macam tu. Jadi kadang-kadang kita boleh mengaku diri kita penuh dengan kekurangan, tetapi kita memang banyak kekurangan, itu memang kekurangan. Tetapi kalau kita penuh dengan kekurangan, kita mengaku diri kita penuh dengan kekurangan, kesalahan, sedangkan kita dah usaha mengimarahkan, memenuhkan dengan kebaikan, nah ini dia yang kemuliaan. Ini dia yang kemuliaan. Jadi kalau nak elak daripada biasakan judge orang munafik dan sebagainya, sentiasa rasakan dirimu lah yang munafik, dirimu yang pendosa. Nak berdakwah pun macam tu. Jangan pernah rasa kalau kita berdakwah, kita rasa orang lain ni yang teruk. Kita nak berdakwah pasal orang ni semua jahat. No. Kita tak tahu dia punya akhir umur dia macam mana. Hatta kalau dia pendosa pun, tukang minuman keras ke, siapa ke, kalau kita nak dakwah, boleh jadi dia dapat husnul khatimah. Kita ni yang boleh jadi dapat su'ul khatimah, kita tak tahu. Jadi macam mana nak dapat husnul khatimah tu, Bib?
Husnul khatimah macam tadi saya sebut Imam Syafi'i beritahu biasakan diri bersangka baik kepada manusia. Itu salah satu sebab mendapat husnul khatimah. Maksudnya lebih kepada hati yang bersih. Hati yang bersih ni kunci lah untuk mendapat segala kebaikan. Orang yang hatinya keras, orang yang hatinya jauh daripada Allah ni selalunya akan dapat su'ul khatimah. Contoh yang mengkeraskan hati, cinta dunia berlebihan, cintakan kedudukan, cintakan pujian, cintakan harta dan sebagainya, ataupun ada sifat-sifat yang keji, kebencian kepada makhluk, kedengkian, kesombongan, riak dan sebagainya. Ini semua yang akan membuatkan seseorang itu mendapat su'ul khatimah. Kehidupan dia pun tak tenang. Pasal orang yang mengajarkan sifat keji ini adalah iblis. Iblis ni banyak ibadah. Iblis tu banyak ibadah, dia lebih banyak daripada kita, campur dengan ayah keturunan kita semua. Tetapi kenapa dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat oleh Allah, waktu Allah suruh untuk sujud kepada Adam, terus sombong dia keluar. Dia kata Imam Al-Ghazali keluar 3 sifat. Yang pertama, sifat yang ada pada dirinya adalah sifat al-kibir, kesombongan. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Lepas tu yang kedua, dia ada sifat al-hasad, kedengkian. Lepas tu ketiga, dalam masa yang sama dia mempunyai satu lagi sifat, iaitu sifat tidak bersandarkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersandar kepada diri dia, aku yang buat benda ni. Al-ujub dipanggil dalam bahasa Arab, al-ujub maknanya rasa takjub dalam bahasa Melayu. 3 sifat ni kata Imam Al-Ghazali ibu kepada segala sifat-sifat penyakit hati. Ujub dengan kibir, kesombongan, dan juga kedengkian, al-hasad. Daripada 3 ni banyaklah dia punya cabang-cabang dia lain. Jadi siapa yang ada sifat-sifat ni bermakna dia pengikut iblis. Jadi benda itulah kebanyakan yang menjadi sebab seseorang itu mendapat su'ul khatimah dan sebagainya. Jadi usaha untuk bersihkan hati. Ilmu kita pelajari, zikir yang kita lakukan, hadir majlis zikir ke apa, semua ni usaha untuk bersihkan hati kita. Mungkin ada yang tak tahu nak datang ke majlis zikir ni, nak datang ke majlis ilmu, nak kena pakai apa. Kadang segan kan. Contoh ada orang tanya nak datang ke majlis maulid dekat Muaz bin Jabal, nak pakai baju apa? Tak apa ke datang? Tak apa ke kalau tak reti tu, tak reti ni? Macam mana Bib? Tak apa ke nak datang ke majlis? Apa yang kena prepare apa kalau nak datang majlis-majlis Habib? Tak ada apa-apa preparation lah. Yang lebih penting preparation hati. Preparation hati itu lebih penting daripada luaran. Kita datang bukan yang penting kerana luaran ni kita kadang nak orang tengok kita. Kita datang kita nak Allah tengok kita. Kita datang dengan hati yang sakit kepada doktor yang boleh merawat. Itu yang kunci. Guru ni dianggap sebagai doktor. Doktor yang nak merawat hati kita. Kadang-kadang orang datang ke doktor pakai baju betul, orang tak betul. Yang penting dia merawatkan. Tetapi lebih teratur lah. Macam kita nak pergi jumpa doktor, kita pakai seluar pendek contoh. Tak sesuai lah kan. Doktor profesional yang bagus, specialist apa, kita datang kita pakai tutup aurat lah. Lebih bagus aurat yang lebih bagus ya, adab tu kita kedepankan. Macam contoh kita nak pergi sembahyang Jumaat. Kan dianjurkan kita pakai pakaian putih, pakaian tutup dan sebagainya. Begitulah juga hadir majlis ilmu, sebaiknya begitu. Tapi kalau tak mampu, yang penting hadir saja dulu. Dengan niat agar Allah memberikan rawatan kepada hati kita ni, syifa kepada hati, bersihkan hati ini. Hati ini yang perlu. Bila kita duduk dengan ulama, kita niat untuk bersihkan hati kita, berikan ketukan hidayah kepada hati kita. Satu benda yang yalah, saya dulu bila dengar kan, ada seorang, saya tak ingat nama ustaz ni apa. Dia kata kalau orang tu hati dia ada penyakit dan dia sedar, itu bagus. Tapi yang lagi teruk ada orang yang dia hati dia sedang sakit tapi dia tak tahu dan tak sedar hati dia sedang sakit. Jadi antara nak rawat sakit tu adalah duduk majlis ilmu lah kan, berdamping dengan orang-orang yang nak juga dapatkan kebaikan, nak dapatkan manfaat daripada majlis ilmu. Jadi apa kebaikan Bib? Mungkin ada yang tak tahu nak datang majlis ilmu ni segan. Dia takut orang pandang serong dan sebagainya kan. Sebab ialah dia tahu diri dia macam mana, orang pun tahu keburukan dia, dia nak berubah. Jadi apa kebaikan supaya jadi motivasi kepada orang-orang yang nak berubah di luar sana untuk datang ke majlis ilmu? Apa manfaat dan kebaikan kita hadir ke majlis ilmu? Mungkin dari segi pahala, mungkin ada yang disebutkan dalam hadis, mungkin ada yang guru-guru, mungkin Habib Umar dia pernah nyatakan.
Kalau nak sebut tentang kelebihan majlis ilmu, majlis zikir ni memang banyak sangat lah. Banyak sangat. Banyak sangat lah, daripada hadis, daripada hatta Al-Quran pun. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabarlah wahai Muhammad, duduk dengan siapa? Duduk dengan orang-orang yang berdoa, berzikir, minta kepada Allah siang dan malam. Jangan berpaling daripada mereka, kata Allah SWT kepada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri beritahu banyak hadis. Hadis-hadis ni kalau nak sebut tak habis lah. Habis podcast kita berjam-jam pun tak habis kita beritahu tentang fadilat kelebihan majlis zikir. Cuma yang paling penting dari segi fadilat tu tak ada lagi dah keraguan. Pengampunan dosa, darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan Allah akan berikan, kedudukan di sisi Rasulullah SAW dan sebagainya tidak akan habis. Yang paling penting kita kena tahu satu. Salah satu hadis yang selalu disebut oleh ulama, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau engkau lalu daripada taman-taman syurga, duduk singgah. Apa taman syurga ya Rasulullah? Kita kan masih kat dunia. Majalis zikir. Hilal zikir. Kita kena tahu bahawa semacam sebesar mana ketenangan yang kita dapat hasil kita kumpulkan duit. Sekarang kan ekonomi pun macam-macam, naik turun. Orang pun dah tak berapa berjalan sangat lah. Kalau zaman dulu orang kumpul duit, kenapa? Kerana nak pergi tepi laut dekat negara tertentu. Habis 10,000, 100,000 nak pergi vacation kat tepi laut. Pasal apa? Nak rasa ketenangan. Bila duduk kat tepi laut rasa tenang. Zaman sekarang dah tak ada rasa lah ketenangan macam tu. Satu dah habis semua duit dekat perjalanan. Sampai kat sana pula kita nampak maksiat sana sini dan sebagainya. Jadi ketenangan dah tak ada. Ketenangan ni, ketenangan syurga yang Nabi SAW beritahu seolah-olah kau duduk dalam syurga sekejap. Mana dia? Majlis zikir. Majlis zikir ni sebetulnya syurga dekat dunia. Majlis zikir ni syurga dekat dunia. Barang siapa yang hidup tak pernah masuk syurga kat dunia, kira dia rugi. Kalau dia ada harta sebanyak mana pun, dia duduk hotel 5 star pun, tak akan sama nikmat rasa kelazatan seperti mana hadir majlis zikir. Majlis zikir ni demi kelazatan dia lebih tinggi daripada segala kelazatan. Tetapi bagi orang yang hatinya bersih. Hati kalau dah bersih, baru dia akan rasa kelazatan zikir. Sampai akhir umur. Seseorang itu akan rasa lazat untuk nak hadir majlis zikir, berzikir berjamaah dan sebagainya. Pasal ini hadis Nabi SAW. Bahagian daripada taman syurga. Syurga maksudnya apa? Apa ada dalam syurga? Kelazatan. Jadi apa nikmat yang orang tu rasa di dalam majlis zikir? Dia akan rasa mahabbatin Nabi, cinta Rasulullah. Dia akan rasa cinta kepada Allah. Dia akan rasa ketenangan, al-uns, dia akan rasa ketenangan hati, dia akan rasa macam-macam kelebihan, lebih kepada nikmat yang besar yang Allah berikan khusus kepada orang beriman. Orang yang tidak beriman tak diberikan. Orang yang tak beriman boleh dapatlah secara luaran ni, kediaman ke apa ke dan sebagainya, tetapi nikmat yang diberikan khusus kepada orang yang beriman sahaja, nikmat-nikmat yang tak boleh dibeli dengan harta ni, iaitu nikmat kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah dan sebagainya. Ini kita akan dapat dekat majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. InsyaAllah. Jadi sangat pentinglah majlis ilmu dalam kehidupan kita kan, Bib, kan? Sebab ia akan membentuk kepribadian kita, jadikan kita orang yang lebih baik, jadikan kita orang yang masa, sebab kadang-kadang macam Habib cakap tadi kan, kita ni banyak masa kosong. Jadi masa kosong ni jangan kita rasa macam tak ada apa-apa. Sebab bila banyak masa kosong itulah yang boleh jadi kita akan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi Bib, untuk orang-orang yang mungkin dia diuji dalam kehidupannya, Bib, diuji dengan ujian yang sangat berat, sangat teruk, yang mungkin sampai dia tak boleh nak bangun, tak boleh nak bangkit. Apa kata-kata Habib untuk orang yang diuji dan dia tak nampak Allah pada ujian tersebut? Dan macam mana pun sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, dia kena yakin bahawa kita hidup di dunia ni memang Allah datangkan kita untuk ujian. Allah memang datangkan seseorang untuk ujian. Jadi kalau ujian tu tak ada kena-mena dengan agama, bermakna ujian tu masih kecil. Kecuali kalau ujian tu membuatkan kita tak boleh nak menjalankan agama kita, itu ujian besar. Kita tak boleh solat, kita tak boleh baca Quran dan sebagainya. Itu ujian yang besar. Kalau setakat ujian dunia,
tak ada duit ke, tak ada itu ke, tak ada apa ke. Dengan itu kata ulama, setiap kali seseorang itu dapat ujian dunia ni, dia kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi dia ujian lebih besar daripada itu. Tetapi Allah bagi macam tu. Jadi dia bersyukur kepada Allah. Ujian dunia ni Allah berikan, Allah akan berikan pahala. Ujian dunia ni Allah akan gantikan nanti lagi dengan pemberian yang lebih besar selalunya. Di akhirat nanti Allah akan berikan segala ganjaran yang Allah akan berikan. Jadi dia kembali kepada kepercayaan kita kepada Allah. Kembali kepada kepercayaan kita kepada Rasulullah SAW. Mahu tak mahu kita kena duduk dengan ulama. Mahu tak mahu kita kena duduk dengan orang saleh. Baru kita nampak bagaimana cara untuk kita nak menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian. Orang-orang zaman dahulu tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Tidak meninggalkan para ulama, tidak meninggalkan orang-orang yang salihin, karena duduk dengan mereka ni membuatkan mereka sentiasa ingat kepada Allah, dapat mudah menjalankan kehidupan mereka. Zaman dahulu ada satu ulama ni duduk dalam satu kampung. Jadi hidupkan majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya. Orang-orang awam yang hadir. Bila meninggal ni orang alim, baru dia rasa macam ya Allah. Jadi mereka kata, dulu kami rasa macam kami dalam syurga. Bila meninggal ni kita dah rasa macam dah tak ada syurga lagi dah. Jadi duduk dengan mereka ni bukan hanya kelazatan secara maknawi yang kita rasa, tetapi benda tu yang menguatkan kita. Kalau ada mahabbatullah dalam hati kita, mahabbat Rasul SAW dalam hati kita, kita akan mampu untuk nak menjalankan kehidupan. Jadi kita boleh bagi nasihat apapun jenis nasihat, sabarlah itu ini dan sebagainya, tapi tak sama dengan hati yang mempunyai cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau dia faham, kata Rasulullah bagi tahu, sebesar mana ujian seseorang tidak akan lebih besar daripada ujian aku, kata Rasulullah. Jadi kalau dia ada ujian, hati dia cinta Rasulullah, dia fikir Rasulullah dan sebagainya, dia akan mampu untuk menjalani. Itu kekuatan. Saya berpegang dengan satu ayat ni kan, Habib. Bila kita kukuhkan tauhid kita, kita akan ikhlas dengan banyak luka. Mana keyakinan kita pada Allah, dengan percayanya kita bahawa Allah takdirkan suatu perkara tu tak sia-sia, mesti ada natijah, mesti ada kebaikan yang akan mendewasakan, yang akan menguatkan kita. Jadi Bib, ada beberapa soalan lagi sebelum kita nak tamatkan sesi kita ni. Mungkin ada orang yang dia sangat-sangat kalau tadi cerita tentang ujian dunia, tapi ni ujian dia adalah ujian dengan keluarga, Bib. Ujian dengan keluarga ni satu perkara yang, sebab kalau nak dibincangkan memang sangat-sangat panjang. Sangat-sangat panjang. Banyak perkara yang kita nak kena sentuh. Ada side belah sini, side belah sini kita nak kena tengok. Jadi untuk orang yang sedang bergelut dengan keluarga dia, Bib, dia mengharapkan keluarga tu adalah keluarga yang dapat menjadi rumah yang paling nyaman dalam hidup dia kan. Tapi rumah dia tu lah yang menyakitkan, yang meruntuhkan. Jadi macam mana nasihat Habib untuk orang yang berhadapan dengan ujian dan kekacauan dalam keluarga? Nabi SAW sendiri, ujian yang paling besar dia datang daripada siapa? Daripada keluarga. Daripada apa nama, Abu Lahab. Bapak saudara Nabi SAW. Jadi daripada keluarga. Abu Jahal pun masih kira dalam family lah, kira masih tak jauh. Jadi selalunya ujian daripada keluarga ni ujian yang paling besar. Ujian daripada keluarga ni kadang-kadang tiba-tiba ada ayah kita benci kepada kita ke, adik-beradik kita ke, suami isteri kita ke dan sebagainya. Cuma problemnya tu bagaimana cara kita menghadapi keadaan tersebut. Ada benda-benda yang dipilih oleh Allah. Ini yang kita tak boleh buat apa-apa. Contoh, ayah kita pilihan Allah. Kita boleh tukar ayah? Tak boleh. Ibu kita pilihan Allah. Adik-beradik kita pilihan Allah. Adik-beradik kandung kita pilihan Allah. Silaturahmi ini yang paling wajib kita jaga. Hubungan adik-beradik kandung kita yang kita tak ada pilihan dah. Seburuk mana perangai adik kita ke, abang kita ke, kakak kita, kita tetap kena buat baik dengan orang. Tetap kena menjaga hubungan kita, kerana ini Allah yang pilih. Ayah kita tak betul ke, ibu kita ke, Allah yang pilih dia jadi ayah kita. Kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Jadi kita tetap kena menghadap dia orang dengan keadaan yang diridai oleh Allah. Sebab itu Rasulullah beritahu dalam hadis, ridallah fi ridal walidin. Keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua. Wasaqatullah, dan kemurkaan Allah pun terletak kepada kemurkaan mereka. Bayangkan makna begitu besarnya kedudukan.
Jadi hubungan kita dengan keluarga as in keluarga yang wajib dijaga ni perlu. Tapi kalau katakan keluarga yang pilihan kita yang memilih, contoh pasangan hidup kita, ni pilihan kita yang pilih. Anak kita dah bukan pilihan kita dah. Memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tu anak kita. Oh tak? Jadi kita tetap kena menjaga, berikan yang terbaik. Tapi kalau pilihan yang kita yang pilih, dengan itu ada di dalam Islam ruang-ruang. Kadang-kadang ada penceraian dan sebagainya, diberikan jalan keluar kalau betul-betul keadaan walaupun ianya halal, tetapi benda tu dibenci oleh Allah kalau boleh. Allah tak mahu benda tu terjadi. Abghadul halal ila Allah talaq. Tetapi still nak menunjukkan yang penting usaha terbaik kita lakukan. Jadi kalau kita nak bagi tahu pasangan ini baik, pasangan tak baik dan sebagainya, tak habis. Pasal memang manusia penuh dengan kekurangan. Manusia memang penuh dengan kesalahan. Manusia penuh dengan aib dan sebagainya. Cuma macam mana cara kita nak menjalani itu masing-masing berbeza. Sayyidatina Asiyah, isteri Firaun, boleh jalan saja sampai akhir umur. Seorang suami dia Firaun. Wala tak? Suami dia saja ada tak suami yang lebih teruk daripada Firaun? Tak ada wala tak? Tapi dia boleh menjalani. Wala tak? Tetapi dalam masa yang sama kita kena usaha mempraktikkan akhlak Nabi Muhammad SAW, sifat Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita termampu kita lakukan dan jadikan itu merupakan jalan untuk menuju kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Cuma zaman sekarang ni kadang-kadang zaman social media, masing-masing tengok social media, dia pun implement kepada keluarga dia. Dia compare dengan suami dia, dia compare dengan isteri dia dan sebagainya. Akhirnya benda-benda macam inilah yang membuatkan kita secara tak langsung jauh daripada ajaran Rasulullah yang betul, jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Jadi ketenangan pun tak ada. Tapi kalau betul-betul kita nak ketenangan dalam rumah tangga, ayah, ibu, keluarga kita, hidupkan macam saya sebutkan tadi, hidupkan majlis zikir hatta dalam rumah. Tak semesti kita nak kena pergi Masjid Muaz ke mana ke. Dalam rumah kita hidupkan majlis maulid ke, majlis zikir ke, bacaan Al-Quran ke berjamaah. Suami isteri berkumpul baca bersama anak-anak, baca Al-Quran sekali, ada waktu setiap hari. Benda-benda macam tu kalau dihidupkan, insya-Allah pasti akan Allah berikan yang ketenangan. Jadi babe, ada apa-apa nasihat untuk mereka yang masih mungkin buntu dalam kehidupan, mungkin tak jumpa jalan keluar, mungkin ada tak apa-apa perkara yang paling besar mereka boleh buat bila mana mereka ni sedang buntu dan mungkin kehilangan arah dalam kehidupan? Kehilangan arah ni kadang-kadang selalunya berpunca bila mana seseorang itu tidak mengetahui tujuan hidup. Tujuan hidup ni kalau dah tak jelas, selalunya membuatkan orang jadi blur. Dia tak tahu nak pergi mana. Pasal kebanyakannya dia just tengok orang. Orang kaya dia pun nak jadi kaya. Orang pergi vacation sana sini dia pun nak pergi. Orang beli kereta tu dia pun nak beli. Jadi dia kebanyakannya ikut manusia. Kalau nak ikut manusia boleh, tetapi ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut jalan Rasulullah, ikut orang-orang salihin. Itu yang perlu kita ikut. Supaya dengan mengikuti mereka ini, kita dapat melihat jalan Rasulullah SAW. Jalan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana kita tak mengikuti mereka, kita tak akan nampak jalan. Rasulullah beritahu jalan menuju kepada syurga ni jelas. Jalan yang aku dah tunjuk ni jelas. Cuma orang yang tak nampak jalan ini adalah orang yang tak mahu jalan ni. Itu saja. Pilihan dia tak mahu. Benda tu Rasulullah dah beritahu. Benda tu memang sangat jelas. Jalan menuju syurga ni sangat jelas. Cuma kalau tak ada keinginan, keinginan kepada syurga Allah, keinginan kepada akhirat, maka dia tak nampak jalan. Dengan itu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan, ini nasihat saya lah kepada siapa yang mendengar kata Nabi SAW, kalau seseorang itu diberikan oleh Allah nur, cahaya dalam hatinya. Idza dakhala nur, hati kalau dah masuk cahaya, infasah, langsung dia akan lapang hati tu. Dia akan lapang, dia akan tenang, kata Rasulullah. Lepas tu sahabat tanya, adakah ada tanda wahai Rasulullah kalau cahaya ni dah masuk? Ya, 3 tanda kata Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kalau cahaya dah masuk, engkau akan mula menjauhi daripada dunia ni. Kecintaan dunia ni engkau akan. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau akan fikir lebih kepada akhirat. Yang ketiga, engkau akan persiapkan
diri engkau sebelum kau masuk ke dalam kubur. Orang yang dah ada cahaya baru dia akan terfikir 3 benda ni tadi. Tapi kalau cahaya belum masuk, selagi itulah dia tak akan terfikir benda ni. Jadi kata-kata akhir Habib, sebelum kita tamatkan sesi podcast kita hari ini, mungkin Habib rasa kata-kata ni yang akan sangat bermakna dan meninggalkan bekas, ataupun mungkin kata-kata ni Habib pernah dengar sehingga telah mungkin mengubah kehidupan Habib. Nasihat saya kepada diri saya sendirilah, bukan kepada sesiapa yang mendengar. Dalam kehidupan kita ni kita perlu untuk mempunyai tujuan di dalam kehidupan. Tujuan ni kena jelas. Kalau tujuan kita hanya sebatas nak kumpul harta, nak dapat kedudukan di sisi manusia, bermakna kita sedang berlumba dengan harta orang yang bukan Islam. Kalau sebatas kita nak dapat rumah mewah, kita berlumba harta dengan orang kafir. Bahkan kadang kebanyakannya orang yang bukan Islam dapat benda ni. Dalam hadis Rasulullah bagi tahu, kalau Allah nak bagi, kalaulah dunia ni ada nilai, Allah tak akan bagi kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi kebanyakan mereka yang dapat kekayaan itu. Jadi jangan jadikan itu tujuan. Tujuan yang murni adalah apabila kita inginkan kedudukan VIP. Dekat mana? Bukan dekat hotel, bukan dekat dunia, tetapi kedudukan VIP di sisi Rasulullah di akhirat. Itu yang paling penting. Orang sekarang nak duduk depan, nak duduk dekat dengan ulama, nak duduk dekat dengan menteri, nak duduk dekat dengan sultan, nak duduk dekat dengan raja, nak VIP, nak kedudukan itu. Siapa yang fikir untuk nak duduk dekat dengan Rasulullah kelak di akhirat? Ramai manusia ni berkumpul. Siapa kita untuk dapat duduk dekat dengan Rasulullah SAW? Itu yang kita kena fikir. Rasulullah beritahu, orang yang paling baik akhlaknya nanti paling dekat dengan aku kelak di akhirat. Orang yang paling banyak bersalawat nanti dekat dengan aku dengan akhirat. Benda-benda macam itulah yang perlu ada dalam hati kita, supaya inilah benda yang paling bernilai. Kalau kita tak punya apa-apa pun dekat dunia ni, tapi kita dapat duduk dengan Rasulullah kelak di akhirat, apa yang kita rugi? Kita tak rugi apa-apa. Tapi kalau kita punya segalanya, dunia kita dapat, kedudukan kita dapat, harta kita dapat, tapi kita tak dapat apa-apa kedudukan di sisi Rasulullah kelak. Wailun liman la yarani yaumul qiyamah, kata Rasulullah, celakalah bagi orang yang tak dapat melihat aku pun nanti yaumul qiyamah. Pasal dia dah jalan bukan jalan Rasulullah SAW. Nampak Nabi pun dia tak nampak. Bayangkan, ada orang yang duduk dekat dengan Nabi, tapi ada orang yang tak nampak Nabi pun, dia tak boleh nak tengok Nabi SAW. Terlalu jauh. Jadi dengan itu kita usahalah fikir apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Nak duduk dengan Rasul ke, ataupun kita just nak menjalani kehidupan ni tanpa tujuan yang jelas. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, kesedaran dan manfaat daripada podcast yang kita bincangkan pada hari ini lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan di akhirat itu yang paling penting, sebab tujuan kita ialah mendapat redha Allah dan masuk ke dalam syurga. Jadi terima kasih Habib atas perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan ramai orang mendapat kebaikan yang sangat besar, dan mudah-mudahan dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi perubahan dalam kehidupan orang lain. Jadi itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan Habib dipermudahkan urusan untuk balik nanti, insyaAllah. Dan itu saja, kita jumpa untuk episod yang akan datang. Siapa guest kita, korang komen, korang bagi cadangan siapa yang patut saya jemput, siapa lagi yang patut saya bawakan khas untuk kalian semua. Dan jumpa lagi dalam episod akan datang, iaitu podcast Nanda Bermakna by Idin Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.